Boleh tak ibu bapa guna duit raya anak? Tak boleh. Faham? Lain ni ramai dah dia nak buat hukum sendiri. Dia pakai duit anak dia. Faham? Ingat dia, duit anak, harta anak, duit mak, harta mak. Jangan bila kita fikir, bila aku jadi mak, boleh ambil duit anak. Itu bukan ajaran Islam. Nah, dah boleh. Anak hak anak, ayah hak ayah. Anak haram curi piti mak, mak haram curi piti anak, anak haram curi piti pak, pak haram curi piti bini, bini haram curi piti laki. Toki haram curi piti cucu. Faham tak lagi? Tak boleh ambil. Ambil sipang boleh lah, ambil belanja tanpa izin tak boleh. Kanak-kanak yang belum balik tidak sah memberi izin. Faham? Batu kalau ada kematian, jangan guna duit si mati. Kalau anak yatim masih ada, untuk buat tahlil, tak boleh. Kerana bukan kewajipan. Hukumnya harus saja tahlil. Nah, anak yang masih kecil yang ditinggalkan oleh si mati tidak sah memberi izin. Kalau anak dia sah balik belaka, tak ada masalah. Ada orang anak yatim dah. Sebab balik ni anak yang yatim ni anak yang belum balik. Faham? Jadi ramai dah ni. Bila orang kata haram ibu bapa guna duit anak, tak, dia jawab Allah bukan guna banyak, guna sikit je. Dia ni kerah-kerah. Faham? Jadi nak lawak mu. Orang kata haram, dia tahu padang dah haram belaka. Anak kita kan bukan anak orang. Tahu tak benda muslim? Muslim ni man aslama li ahkami Islam. Orang muslim mana orang yang tunduk dengan hukum agama. Orang kabur hukum agama mu lawang. Mu Islam ke tak? Dah kata, oh kalau gitu gini baru tahu. Lama ni kita tak tahu, baru cerdik. Ni tak, anak itu kan anak orang, apa dah boleh ambil piti anak diri.